Weh, korang tahu ke tak DaVinci sekarang dah boleh edit gambar? Korang nampak tak? Ini semua gambar guys, bukan video. Dekat sebelah ni pula korang boleh tengok ada basic adjustment sebiji macam Lightroom. Lepas ni memang bye-bye lah Lightroom. Dah lah korang nak subscribe mengarut, nak unsubscribe pun lagilah mengarut. Jadi apa beza DaVinci dengan Lightroom? Aku dah tulis dekat sini. Dalam photo tab ni basically sama macam Lightroom. Korang boleh rating, korang boleh favorite, korang boleh buat dia as an album. Lepas tu dekat tab belah kanan dia tu, yang tu memang aku boleh cakap almost sebiji macam Lightroom lah. Semua basic adjustment dekat situ. Tapi dia ada yang lebih spesifik sikit untuk color grading wise ni. Korang boleh guna film looks creator dekat dalam DaVinci, tapi korang boleh edit dekat foto korang, bukan video korang sahaja. Lepas tu sebelum ni kalau korang nak buat like macam tulisan ke, typography ke, ataupun apa-apalah yang korang rasa macam nak edit gambar aku ni, tapi tak nak edit gambar je, aku nak edit in creative style lah, korang boleh guna juga dekat Fusion tab dekat dalam DaVinci ni. Dan basically dia lebih kurang macam baby Photoshop lah untuk korang. Lepas tu ini yang paling best, korang ada beratus-ratus gambar tapi korang nak cari specific people. Dia ada intelligate ataupun search something macam tu. Maksudnya korang boleh manage face by face. Oh, ni gambar mak aku, ni gambar bapak aku, ni gambar ex aku, ni gambar bini aku. Kenapa gambar ex dengan bini duduk dalam satu album So apa yang korang boleh expect daripada DaVinci ni? Photo tab. Maksudnya photo tab ni memang kat sini lah korang akan edit segala foto korang. Basic adjustment macam Lightroom juga. Lepas tu korang boleh guna juga dekat color page punya tab. Korang boleh manage faces. Korang boleh edit semua gambar korang dekat dalam Fusion tu. Korang dah tak perlu nak tukar app macam Lightroom ke Photoshop for example. Dan 90% yang aku cakap tadi tu tak perlu DaVinci Resolve Studio. Maksudnya kalau pakai DaVinci Resolve yang free version tu pun dah boleh guna. Kalau sebelum ni aku selalu minta pandangan korang kan. Okay, but this time I'm gonna be biased. This is game changer. So korang dah boleh subscribe korang.